Nak explore naik bukit, naik gunung Tok Abid. Jom, come on. Ayo. GTI Terbenggalai. Sayang GTI ni. Nah. Di sana ada apartmen. Jom, jom, jom. Ya. Nah, depa yang lain. Ui. Jalan, jalan. Kasihan kucing tu. Dulu baru kecil-kecil nak ni. Ni. Nak nampak marik. Uji ni legend tu. Pak dah. Masih bertahan lagi dah. Depa beli apa atas tu kat kedai Cina ni. Buset indah. Perfect. Kurangkan kelajuan. Kalau laju pantang dia. Alhamdulillah. Kereta tepi. Merry Christmas. Gila. Kenapa dia punya ni jadi dulu ni? Tak tahu. Ha? Mana pergi dia apa? Dia ris dengan ni. Dia cina ni ke apa? Saya nak. Kita nak terbang drone naik sampai ke atas rumah tu. Homestay Cik Gumi. Pak mentua Pak Cik Lik. Oh, Cikgu Mak Amin, Cikgu Amin. Oh, mana Amin? Azan. Cikgu Amin. Mas Amin. Dia naik motor dah. Cikgu Mas Amin. Yo. Baik. Tu juru pandu drone tu. Dia connect dah. Banyak. Oh, naik wifi tu. Oh, naik dah. Tu, kuat wifi. Kam main-main tinggi bukit ni. Motor dah tak kuat ke patah balik. Mana naik? Naik mana? Aku tengok kereta apa? Kereta gate pun naik. Hyundai gate tu. Hyundai gate. Tu naik sampai rumah tu. Ni rumah apa ni? Lupa dah apa. Orang saja. Tu. Nampak dah tu. Lupa rumah tu nampak jelas tu. Bernostalgia. Dulu aku kecil-kecil selalu aku naik. Ni aku bawa anak aku pula naik. Dulu aku ikut ayah aku. Ya. Aku pula bawa anak-anak aku naik. Ya. Woi, siang-siang dia menyala dah. Mesti dia punya tu terkatuk.
Kata apa dah? Terlindung pokok tu. Dia punya apa tu? Automatik dah tu. Masya Allah tu berapa derajat bukit ni. Dia punya tinggi dia. Dia punya pacok dia tu. Curam dia tu. Ada aplikasi yang boleh ukur curam tu. Tahu tinggi dia. Tu, kita nak naik pun kena membongkok. Kalau tak membongkok takkan boleh naik. Bismillahirrahmanirrahim. Mana pergi 2 orang lagi ni depa ni. Kalau nak tengok sunset matahari turun tu. Betul-betul hujung tu. Matahari akan turun hujung ni. Tengok tengok apa ni. Okey, hujung ni matahari akan turun. Sekarang matahari sana. Awak? Tak larat dah? Ha? Banyak pokok 5, pokok mari sana.